Sekarang ni dah tak susah dah nak tukar screen protector. Korang just letak je macam ni dekat phone korang dan korang tarik macam tu, terus siap pasang screen protector dekat korang punya phone. So yang ni adalah tempered glass screen protector daripada Fury Cube. Yang mana aku punya ni jenis privacy untuk 17 Pro Max. Dalam box korang akan dapat dua screen protector. Satu screen protector dah melekat dekat installation tray ni, so senang korang boleh terus pasang je dekat korang punya phone. Dan yang satu lagi ni sebagai spare. Dan korang juga akan dapat patch installation dan juga cleaning kit dia ni. So yang menarik untuk screen protector daripada Fury Cube ni, dia siap ada installation tray ni. So kalau screen protector korang rosak lepas ni, korang just letak je macam ni dekat korang punya phone dan korang just tarik je ni untuk tukar dia punya screen protector. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk guna dulu dia punya installation kit tu dan juga dia punya cleaning kit untuk bersihkan dulu korang punya screen, barulah korang lekat. Kalau tidak, habuk-habuk tu pun akan melekat sekali nanti. So macam yang aku bagi tahu tadi, aku punya screen protector ni adalah jenis privacy. So kalau aku sengatkan, dia terus gelap. Orang sebelah tak nampak lah apa yang kita tengah tengok. So memang sangat-sangat nice dan function screen protector yang macam ni. Screen protector ni juga jenis keras dan tahan lasak, kalis air dan juga kalis jala. So kalau korang berminat untuk dapatkan screen protector daripada Fury Cube ni, link aku dah sediakan.